Jangan salah faham tau. Anti-aging bukan untuk buat muka awak nampak muda, tapi untuk kekalkan apa yang ada pada struktur wajah. Hai, saya Dr. Syabila daripada Hesa Klinik. Bila kita bercakap tentang anti-aging, ramai orang ingat kita nak buat wajah nampak 10 tahun lebih muda. Tapi sebenarnya tujuan rawatan ni untuk kekalkan keseimbangan dan kekuatan struktur kulit kita. Kalau dah mula nampak garis halus ataupun kulit muka kurang tegang, walaupun cukup tidur, itu tanda penuaan awal. Tapi rawatan anti-aging yang betul bukan untuk ubah bentuk muka, tapi untuk bantu rangsang kolagen dan elastin yang hilang seiring usia. Rawatan yang tepat boleh buat kulit nampak lebih segar tanpa perlu nampak berlebihan ataupun overdone. Penting untuk faham yang setiap orang ada keperluan rawatan yang berbeza, bergantung kepada struktur wajah dan tahap penuaan. Rawatan anti-aging perlu disesuaikan dengan struktur dan keadaan kulit. Consultation bersama doktor membantu memastikan hasil yang selamat dan natural.